Gelap lagi guys. Kenapa tak? Swimming pool. Gurau. Serius lah? Gurau. Kau nak main swimming pool? Suria Zah. Tak apa. Mak salin sikit lah. Muka baru mati. Hai guys, Assalamualaikum. Good morning. Okay, good morning. Gelap lagi guys. Sekarang baru pukul 6.03. Kita nak pergi mana pagi-pagi ni? Okay, so hari ni plan kita adalah, sabar jap. So hari ni plan saya, hari ni saya kena ke KL sebab Ayung ajak breakfast kat hotel. Tapi kita takkan pergi ambil Ayung dulu. Kita akan terus pergi KL sebab Ayung dah kat sana. Dia tidur KL, Ayung tidur hotel daripada hari Sabtu. Lepas tu hari ni dia kata dengan Azhar, Azhar boleh tak hari Senin nanti datang hotel yang Ayung duduk tu lah, kita breakfast. Lepas tu Azhar tolong Ayung check out. Itu je. Dia suruh Azhar tolong dia untuk check out je. Sebab kan dia pergi KL dengan Abang Dan kan. So hari Senin ni, hari ni Abang Dan kerja. Abang Dan kerja pagi. So macam dia tak nak lah check out hotel tu seorang-seorang. So macam dia ajak Azhar. Tu je lah cerita dia. Dia pergi tidur KL pun sebab dia ada buat konten dekat sana. So dia macam nak ajak Azhar lah pergi sana. Tu je cerita dia. So saya bangun pagi ni adalah untuk pergi sarapan kat sana dan untuk tolong dia check out hotel. That's all guys. So sekarang kita nak gerak dah. Sebab Ayung cakap dengan Azhar, Ayung suruh datang sebelum 7 suku. Mungkin sebab Abang Dan lagi kerja dan mungkin dia nak pergi sarapan awal kan. Azhar kata dengan ibu, lepas subuh Azhar terus gerak. So marilah kita gerak sekarang. Okay, jom kita gerak. Apa-apa nanti saya update, okay? InsyaAllah kita akan sampai before 7 suku. Amin. Dan harap-harap tak jam lagi sebab hari ni korang kerja guys. So bye, kita jumpa kat sana. Okay korang, dah sampai, dah exit Sungai Besi. Okay, jam. Ayung sudah datang before 7 suku. Tapi Azhar tengok maps, sampai 7.30. So Azhar rasa better sekarang kita call Ayung. Kita tengok dia cakap apa. Assalamualaikum. Salam. Yung, Azhar dah exit Sungai Besi. Lepas tu? ETA 729. Okey je. Okey je. Okay, Yung, Azhar buat vlog tau. Okey. Okay, nanti nanti turun ambil Azhar kemas-kemas lah sikit. Bye. Assalamualaikum. Bangun. Okey, kita dah call Ayung dengan okey je. Azhar rasa dia bangun tidur. Semoga selamat sampai. Kita dekat sini. So Ayung kata tunggu kat lobby. So kita tunggulah dekat lobby. Agak rasa Ayung tidur lagi guys. Tapi tak apa. Okay, so hi guys. So sekarang kita dah sampai dekat hotel. So tadi kita tepat sampai pukul 7.40. Sekarang kita tengah tunggu Ayung. Ayung nak turun sebab Ayung kata tunggu kat lobby. Mungkin lepas tu kita akan terus pergi sarapan. Tak tahulah, kita tunggu Ayung macam mana. Sebab objektif utama kita hari ni adalah sarapan dekat hotel. Sebab Ayung ajak. And then tengah hari nanti Ayung nak check out, kita temanlah dia. Tadi Azhar dah call dia, Azhar tak tahulah dia akan turun pukul apa. Sebab tadi Azhar call, suara dia masih mamai-mamai lagi. Okay guys, kita dah jumpa dia guys. Kau bangun tidur ke? Kau bangun tidur ke? Ya, bangun tidur. Aku dah cerita kat dia orang kenapa kau nak ajak Azhar datang sini. Tak Ayung apa? Ayung tidur pukul apa? Apa? Yang tidur pukul 4 lebih. Bapak. Aku siapkan Ayung siapkan berapa konten semalam? Abang Dan pergi kerja kau apa? 6. Hai guys. Nak pergi sarapan nak? Nak. Pakai macam ni? Ya. Pakai sencong. Ya, muka kau masih fresh dah. Muka dia masih fresh ya guys. Saya dengan menghadap jam. Oh, ya dah. Bangun pukul 5 pagi. Pukul 5. Ya. Lepas tu pukul 4 lebih. Ni macam mana nak sebut hotel ni? Ha? Lee ke Le? Lee Meridian. Lee Meridian. Kita dekat hotel Lee Dia Meridian. macam Lee Meridian. Selfie, hai. Ngantuk sangat. Nah. Bila ada orang boleh tengok muka fresh Ayung. Dekat TikTok muka dia semua cantik guys. Dekat YouTube saya je muka dia buruk-buruk semua ada kat sini. Assalamualaikum. Oh, okey lah. Biasalah ni hotel.
Okay. Hai. Tak, saya sekejap. Oh, yang kan ni Shermin. Ni toilet. Okay lah. Okay, itu saja. Lepas ni kita nak pergi breakfast. Best lah breakfast pagi. Jom lah. Apa dah bilik? Nanti nak balik dah check out. Okay. Jom kita pergi sarapan. Bye. Tunggu dia siap dulu. Kita tunggu dulu toilet dia sebab toilet dia lawa. Wish. Wow. What's that? Tu bangunan apa? Rumah orang. Oh yo. Ni ke dia punya kolam? Bapak best. Saya tak mandi lagi ni. Bestnya swimming pool dia. Ayong. Salah. Okay guys, kita tunggu dia siap. Lepas tu kita pergi sarapan je. Sebab dia tidak kompas malam. Kita dengan mama Mamai lagi. Hai. Okay, so Ayun dah siap. Yeah. Jom kita pergi makan. Jom kita pergi sarapan. Okay, so kita dah lapar. Sekarang dah pukul 8.21. Jom nak pergi makan. Dia punya tempat makan level berapa? 5. Jom. Ayun dah pernah sarapan sendiri ke? Pernah semalam. Morning. Thank you. Sorry. Ayun kenapa 14? Aku ngantuk lah. Dia kata 1741. Aku nak tidur lah. Sebenarnya 1441. Kenapa tu tak record yang tu? Aku macam asal dia blur kan? Ramai sangat. nak tidur. Ramai orang bekerja. Ramai orang bekerja lah. Orang bekerja. Kita macam ni. Tak nak serius. Ha? Tengok benda lain tu. Ni apa? Dessert. Ada vanilla panna cotta. Tak tahu tu apa benda. Panna cotta. Oh, salad. Kau mana tahu je tak benda tu. Azab pernah dengar panna cotta? Aku pernah dengar tapi rasa tak tahu. Ini Azab menu dia. Omelet. Mana? Oh, dia minta. Boleh? Laksa. Laksa? Udon tu? Laksa kari. Udon. Chicken. Oh, ada ada laksa ada Okey. Dimsum. Ya, ada bubur tu. Okay, lepas kita tengok semua, kita decide kita nak makan apa. Apa ya? Okay, don't deh. Saya tahu nak makan apa. Makan apa? Saya nak makan omelet dulu. Makan omelet. So, kita nak makan omelet dulu. Macam nak kita andai? Azah. Macam nak kita andai? Kau ni Sheila. Kau ni beratus ni kan? So, ni sarapan saya. Sangat tak menarik. Tapi tak apa. Ayung pergi tandas. Kita makan tu. Tengok ni guys. Ayung dah makan. Ni sarapan Ayung. Saya punya omelet dah habis. Sebab sedap gila guys. Ya. Kalau pernah try omelet dekat Kelana Resort tu. Biasa je. Betul. Dia macam tak ada rasa tau. Faham? Yang ni tadi kan dia masak kan. Lepas tu ada macam bahan-bahan kan. Dia cakap oil. Tak ada semua. Dia tak sedap. Ada cheese ni. Ni tak tahu ada cheese tak? Ada. Air dah nampak. Tapi semalam minta oil juga letak cheese dah lah. Kan Zain? Okay, sedap makan. Ha? Saya dah habis guys makan. Ni sedap guys. Alhamdulillah sedap guys. Baked bean. Yang dekat dalam tin tu. Tin tu. Ni banyak khasiat tu. Aku punya usus perlukan benda ni. Fiber. Saya tak tahu nak makan apa lagi sebab saya dah kenyang. Dah kenyang lah? Saja. Ayam pun hilang kan? Ngantuk. Makanlah buah yang berkhasiat ni.
Banyak je makanan. Tapi dah kenyang. So lepas ni kita akan check out. Lepas tu kita ni Mandi. dah mandi dulu. Simple. Gurau. Serius lah? Gurau. Kau nak mandi swimming pool? Tak tempat dia. Sebab tu Ayung kan? Ha? Ayung sekarang lah. Kalau duduk hotel kan, macam 3 hari 2 malam tu tak puas tau. Sebab Ayung akan macam satu hari tu, satu hari sampai malam, full day, duduk dalam bilik je. Buat konten. Macam first day tu datang ke check in pukul 3 kan. Lepas tu nak rehat, macam nak rehat sekejap. Sebab tahu esok tu kerja, full day. Tapi aku tak expect lah aku siap pukul 4 lebih weh. Nak dekat pukul 5 ke. Tu buat apa? Konten je? Konten. Yang live tu yang aku tunjuk dalam tandas tu. Ya? Tu dah sampai aku 4 pagi aku macam ni lah. Tapi tengah push diri untuk senyum mak, faham tak? Dia macam dah penat sangat. Tapi cakap tak sembab mata tau. Tapi macam ayat tahu tak, kalau tengok lah, ayat rasa macam nak reshoot dekat rumah nilai. Sebab ayat macam tak puas hati dengan kualiti. Yang gambar tudung? Yang video tudung tu. Dia macam kalau macam mana? Kalau klien Ayung okey, klien Ayung puas hati dengan hasil okey lah. Tapi Ayung cuba lah, kalau dia macam tak okey, Ayung minta izin nak untuk reshoot. Sebab tak best lah. Lighting tak lawan. Lighting tak lawan, betul kita tu macam Ayung dalam keadaan macam ngantuk. Lepas tu point isi-isi tu pun tak ada. Kesian lah kat klien kan. Dia seronok tau bila Ayung punya konten, Ayung buat sungguh-sungguh. Benda tu dah lama tapi masih relevan. Seronok lah, Alhamdulillah. Sebab ataupun perasan Ayung punya video banyak keluar kat ads. Alhamdulillah. Seronok gila. Lagi-lagi skin fitting. Skin fitting. Contoh video yang macam relevan, apa yang sampai sekarang lah. Kereta bersarung. Yang persediaan. Yang inner pengantin. Betul. Aduh, ya Allah, seronok sangat. Sebab kita buat sungguh-sungguh tau. Betul. Macam tu lah, kalau awak buat konten, lepas tu awak buat dalam keadaan tergesa-gesa, dia tak best lah. Make sure kalau apa yang awak buat tu kan, apa-apa kerja lah awak buat dengan sungguh-sungguh and dengan niat nak bantu orang. InsyaAllah, apa-apa yang awak buat, dia akan kekal relevan. Sebab niat awak untuk membantu orang ramai. InsyaAllah. Lah. Betul. Masih dah bye. Okay guys, so sekarang kita dah habis makan. Cakap sikit. Cintaku bukan dia. Kenyang ke? Kenyang. Juga. Sama. Kita nak check out. Orang kata bahasa Inggeris, aku bahasa Melayu. Sekarang kita lagi check out. Iyalah tu. Thank you. Okay, disebabkan tadi Ayung dah kemas bilik. Okay, cepat buka. Tengok bilik yang dah kemas pula. Ni version yang dah kemas. Tak ada kemas sangat. Assalamualaikum. Wah. Tengok view. Ni je lah beza dia. Tengok view. Wah. Itu bukan taman Perdana Bawah tak? Taman Perdana Bawah Tani. Azam dah pergi masa combo diploma. Saya pergi combo kat situ. Tu guys. Best tengok view sini. Tapi kadang stres juga. Stres sebab apa? Tu malam, okey, dalam pukul 5-6 sampai jam 12 macam tu kan. Jam gila. Aku tak tahu apa layan jam. Entah. Lagi satu stres sebab tak dapat mandi swimming pool. Bestnya swimming pool dia guys. Saya nak mandi. Swimming pool dia sangat besar daripada situ. Ya. Swimming pool dia ada gelongsor dia tu. Nampak. Swimming pool dia gabung dengan kongsi dengan Hilton. Okay So lah. Azhar, sini. Okay. Breakfast sini. Breakfast sedap. Dia banyak makanan yang sedap tapi saya memang makan satu pinggan je. Lepas satu pinggan tu saya dah kenyang. Tapi tak apa. Memang sedap lah. Memang sedap. Okay, hi guys. So Ayung baru je settle kemas-kemas barang dia. Sampai tidur ya. Saya tunggu dia. Ni dia dah siap. And then lepas ni kita nak balik dah. Tapi Ayung ada meeting kat TRX. So kita nak singgah TRX dulu. Lunch semua kat sana. And then baru pulang. So let's go. Ayung cakap hi. Hello. Assalamualaikum. Dengar? Dah. So let's go. Macam mana? Azhar nak mana? Okey je. Cantiknya. Pergi mana bos? Mana? Entahlah. Hi guys. Sengit lah. So kita dah settle semua. Sekarang kita menuju ke TRX. ya.
Let's go. Pergi TRX dulu. Kan? Meeting. Pulang. Jom. Hi guys. So sekarang ni kita dah sampai dekat, kita pergi TRX. Kita makan dekat area TRX. Apa nama kedai tu? Dona Bakehouse. Dona Bakehouse. Dekat Dona Bakehouse. Sebab alang-alang tu Ayu meeting sekali dengan Skintific. So jom kita tengok kita makan apa. Kita makan dekat situ. Oh, dah pernah makan sini ke? Nah, Dengan siapa? banyak kali dengan suami saya. Oh. Ni dekat area TRX je. TRX kat depan tu. Cantik. Ibu doakan Ayu siapkan kerja klien semua Ibu dengan cemerlang. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ayu minta Ibu doakan meeting. Lepas tu Alhamdulillah Abang Adam dah dapat confirmation letter. Oh, dia sebelum ni dia ni Probation. Alhamdulillah. Ayu recommend apa? Ayu suka ni avocado toast. Ayu suka sangat ini. Azhar nak makan apa? Azhar, Ayu boleh recommend. Azhar nak nasi ke? Dia nasi ke? Ada. Sekarang breakfast lagi ke? Tak. Dia tak banyak ke? Oh, breakfast boleh sampai 5.30 petang. Oh. Sorry Azhar. Tak apa. Mak salin sikit ah. Tu hati you. Sorry dah. Aku tak biasa. Sorry. Tak, jangan malu. Okey je. So, Ayu order chocolate hazelnut. Chocolate hazelnut. Nice gila tu. Sedap ke? Ayu pernah rasa ke? Pernah rasa? Sedap sangat ah. Sedap. Kalau Ayu datang sini, setiap kali kalau datang sini, dessert yang Ayu dengan Abang Dan wajib lah. Gitu. Oh. Dia sedap. Dia macam sekali makan tu. Strawberry Danish. Strawberry Danish meja B07. Satu. Terima kasih. Tu je. Okay. Terima kasih. Azhar nak order ni. Look at the pastry. Cantik-cantik. Cake dia pun. This one lah. Sucker. Nah. Berjaya. Berjaya. So, kita order ni Strawberry Danish. Nama dia Strawberry Danish kan? Betul, strawberry Danish. This, So good. this is chocolate hazelnut. Inside ada coklat. Betul tak? Betul. Lepas tu ada hazelnut. Betul tak? Okay, makan. Okay, let's eat. Tak ada lagi make cushion tu. I can send and Anis try first. Maksudnya Anis try macam skin prep tengok and Anis pakai make cushion. If okay. Ya, kalau cakap okay tak apa, kita boleh borak. Anis boleh balikkan satu orang je. But I feel like maybe you should try do that angle sebab you Bye. Assalamualaikum. Dedicate of Bye. Dah makan. Oh guys, tak gerak guys. So nak borak. Tak gerak. Dia memang senang distracted. Borak tak makan. So nak borak. Okay, makan. Okay guys, so kita dah habis makan. Sekarang pukul apa? 3. Berapa jam? 5.2. Berapa jam? 2 jam ke lah. So lepas ni kita nak pulang. Kita nak pulang ke Seremban ke Nilai? Cepat. Ke Seremban. Lepas tu Ayu balik Nilai malam ni. Azhar hantar. Nampak tu guys. Okay korang. So tuan dalam kereta. Nak gerak ke? Tak.
Tadi Ayung dapat ni masa Ayung meeting tadi. Boleh ke nak unboxing? Boleh. So Ayung dapat ni vitamin C. Lepas tu ya Allah, masa Ayung dapat ni Azam macam ya Allah tolonglah dapat Azam punya pencuci muka. Sebab Azam punya pencuci muka tu memang dah habis. Dan Azam memang nak beli. Dapat. Azam guna pencuci muka ni. Scientific. Ni je Azam punya skincare yang Azam guna. Satu-satu ni dengan serum. Siram apa? Serum pula. Dengan sunscreen. Sunscreen apa? Sunscreen biasa je. Okay, lepas tu Ayung dapat ni serum sunscreen. Sensitive serum sunscreen. Oh lain. Panthenol. Kenapa ada Panthenol? Daily sunscreen. Banyak sunscreen. Aku Alhamdulillah. Ais ke? Sunscreen. Serum sunscreen lagi. Alhamdulillah. Sunscreen lagi? Banyak gila sunscreen. 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 Masya-Allah. Barrier moisture gel. Acne drying lotion. Nampak ke tak? Nampak. Dia white. Dekat air. Suka tak make up saya korang? Hari ni Anis pakai Scientific Pink Cushion. Nampak tak? Masih dah tak tahu pink yang mana. Yang baru. Baru. Alah, bag make up kat belakang. Seriously, Alhamdulillah memang best. Sebab Anis kulit kering tau. Anis kan Ayung? Dalam vlog apa? Ayung. Oh sorry, dalam YouTube vlog Azhar Ayung. Dia dah tukar personality. Ya. Kalau dekat vlog Azhar Ayung jadi kakak. Ayung pakai Scientific Pink Cushion sebab Ayung kulit kering tau. So macam kalau korang kulit kering sama macam Ayung, Scientific Pink Cushion, Scientific Gold Cushion. Kalau nak lagi glowy, dewy finishing ala-ala makeup Korea, glass skin look, Scientific Pink Cushion. Scientific Pink Cushion. Macam hari ni kulit Ayung kering sangat-sangat sebab duduk hotel. Lepas tu dia punya aircon tu kuat tau. Walaupun tak on aircon, tapi sejuk sejuk gila. So macam kalau Ayung tak pakai moisturizer ke apa macam bantai semalam tidur, tak pakai skincare, sebab penat sangat shoot video sampai pukul 4, nak dekat 5 pagi. Bangun tu memang kulit Ayung kering sangat-sangat. So ini dia. Sorry lah, Azan nak unboxing. Lepas tu Ayung pergi ambil kamera kan. Lagi 2 je tinggal. Lepas tu guys, kita Jap. Guys, lagi 2. Scientific Pink Cushion. Ni guys. InsyaAllah best. InsyaAllah kalau kulit kering ataupun lagi kering daripada kulit Ayung, ada rezeki boleh try Scientific Pink Cushion. Okay? Dah habis unboxing? Dah habis. Last kali kita dapat ni. Alhamdulillah, terima kasih Scientific. Wah, banyak. Alhamdulillah. Okay guys, tu Aku je. ngantuk ni tapi nak kena edit video dah. So kita nak gerak balik. Let's go. Kita habiskan video kat sini. Go. Hi guys. So sekarang Azhar dengan Ayu dah sampai rumah. Jom. Azhar rasa itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 4.19. So thank you for watching. Terima kasih kerana menonton. Muka baru tidak. Cakap apa? Jangan lupa Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye. Bye.